Guys, aku baru perasan satu benda tau. Kalau korang ada 2.4 juta ringgit, sebenarnya korang dah boleh bersara awal. Seriously korang, aku nampak memang you guys dah boleh bersara awal kalau you guys follow step-step ni. Okay, macam mana caranya? 2.4 juta ringgit tu, you guys kena invest setiap bulan 200,000. Contoh macam ni. RM200,000 you guys masuk dekat ASB 1, ASB 2, ASB 3, lepas tu dekat ASM 2, ASM 3 ataupun tabung haji. Sebab apa? Okay, you guys tengok balik Bulan 1, ASB 1 keluar dividen. Lepas tu bulan 2 seingat aku tabung haji. ASB 2 pula keluar dividen bulan 4. ASB 3 bulan 7, ASM 2 bulan 9 dan ASM 3 bulan 10. So maksudnya ada kelompongan dekat bulan 3, bulan 5, bulan 6, bulan 11 dan juga bulan 12. So bulan-bulan yang ada kelompongan ini pada aku you guys maybe boleh simpan dalam terms deposit dekat mana-mana bank. You guys try invest dekat setiap fund tu RM200,000. Okey, contohlah kan kalau you guys simpan dalam ASB. Katakan ASB bagi dividen 5%. 5% darab RM200,000 bermaksud you guys akan dapat dividen sebanyak RM10,000. Banyak kan? Maksudnya you guys boleh dapat income bulan 1 RM10,000. So yang ni kita roughly katakan kalau contoh dividen 5% lah. Katakanlah kalau contoh you guys invest RM200,000 dekat ASB 2. Dan ASB 2 pun bagi dividen 5%. So means that RM10,000 you guys boleh dapat side income pada bulan 4. Begitu juga dengan ASB 3, ASM 2 dan juga ASM 3. Tapi ini roughly kita letak contoh dalam 5% lah. Dan kalau tabung haji katakan kalau dia bagi dalam 4% something. So 4% darab dengan 200,000 you guys maybe dapat side income dalam RM8,000. Jangan selebihnya korang, maybe you guys boleh simpan dalam terms deposit. Katakanlah kalau roughly terms deposit dekat Malaysia katakan dalam 3% atau 4% you guys invest. Katakanlah roughly 3% lah. 3% darab 200,000 korang akan dapat RM6,000. Maksudnya ini investment selama setahun. Faham tak? Untuk terms deposit you guys boleh dapat dalam roughly dalam RM6,000 ke RM7,000. So means that kalau korang ada 2.4 juta ringgit and then you guys invest RM200,000 dekat setiap fund dan you guys dah set yang ini letak dekat bulan 1, yang ini bulan 2, bulan 3, bulan 4 sampai bulan 12, sebenarnya korang dah boleh bersara awal dan you guys boleh dapat side income every month. So korang, apa pendapat korang? Cuba korang komen.